Malam ni kita nak buka satu lagi parcel. Yang ni aku beli jersey FIFA. Official FIFA. Dia kata ada license daripada FIFA. So aku beli satu. Sekarang memang tengah viral kan dekat TikTok, dekat Shopee. Dia punya jersey memang murah gila sekarang. Satu jersey korang boleh dapat bawah daripada RM40. So aku beli satu ni. Colour biru lah silap. Aku suka jersey ni sebab dia punya colour tu ada dua tone. Yang ni warna biru ni dengan bawah dia tu macam biru gelap, atas dia biru terang macam tu kot. Tak pasti lah pula, tak ingat. Sebab dia ada dua, turquoise satu, biru. Yang ni aku pilih biru. So ni parcel dia memang cepat lah. Aku order semalam, hari ni sampai. So macam biasa kita akan buka. Kita tengok dia punya kualiti lah. Kualiti, dia punya kain, dia punya tag, semualah. Yang ni aku beli dekat official lah, tapi aku beli kat Shopee kan. So sementara stok masih ada, orang kata limited edition sempena World Cup tahun ni lah. So jom kita buka parcel dia. Ni baju, so balut dia tak adalah macam teruk sangat. Ni dia. Colour biru. FIFA World Cup 2026. Ni ada license daripada FIFA official lah. So yang ni aku beli size L. Sebab masa aku beli tu aku tahu host lah berat badan dan tinggi, dan dia suggest aku beli size L kalau nak besar sikit, kalau nak longgar sikit, kalau nak fit ambil M. Ni dia. Kalau dekat sini, kalau luar daripada kamera ni aku tengok kain dia, yang ni macam purple kat bawah ni, tapi kau nampak colour macam colour biru kan. Ni purple ni, purple. So atas biru, bawah cantik dia, dua tone. Cantik. Sini mungkin lampu ni tak apa nak nampak sangat. Sebab mungkin lampu orange tu. Sekejap aku tukar colour lampu sekejap. Tu boleh nampak. Dia lain dah jadi. Ni nampak, ada purple kan. Ni purple. Ni colour biru. Atas ni biru muda. Bawah ni purple. Kita tukar balik colour. Macam tu. Nampak? Ni boleh nampak kot. Cantik. So dekat depan dia macam gini. Logo dia macam ni. Ada FIFA World Cup. Ini tak pastilah dia punya print ni tahan tak. Sebab aku pernah tengok ada orang komen, dia kata lama-lama tanggal ni, tak tahulah kan. Sebenarnya macam tu lah. Harga dia pun bawah daripada 40 ni kan, walaupun dia license. Dia ada tag macam ni. FIFA official license product. Aku beli size L. Lepas tu dekat atas ni dia ada tulis lah FIFA World Cup. Ni. Nampak kain dia. Nice kan? So kat belakang ni, manufacture under license by Esteem International yang Berhad ni. FIFA trademark. Ni dia ada hologram kat sini. Tak tahulah kalau korang nak ni, korang boleh scan QR dia. Ni dia punya ni lah. Sekarang World Cup macam ni kan, dia punya logo tu. So depan ni macam ni, memang cantik colour dia. Belakang dia ada tulis FIFA World Cup 26 kat atas ni. So dekat bawah tak ada apa lah. Situ. Dekat sini ada tag. Ada tag je kat tepi dia. FIFA. So dalam dia macam ni kan. Nampak dalam dia. Jahitan dia cantik.
Okay, kain microfiber. Okay, dia microfiber. Okay, dia dry fit lah. Kalau bawa outdoor memang sesuai lah kain macam ni. Okay, cepat kering. So, tengok dekat dia. Dekat-dekat dia macam ni. Ni. Dalam dia. Okay, ni bahagian lengan dia. Okay, kejap aku test pakai. Okay guys, so aku dah try pakai. Okay, memang nice lah dia punya size. Kalau korang nak beli, korang bagi tahu je host kau punya tinggi dengan berat. Lepas tu dia akan suggestkan korang memang betul-betul fit lah. Tapi kalau korang nak longgar, kalau dia kata M, korang kena ambil saiz besar sikit pada M lah. Macam ni, macam aku ni, host bagi tahu aku saiz M muat. Tapi kalau tak nak fit, korang pilih, aku pilih besar sikit lah L. So memang nice lah kalau L ni. Dia labu gang, dia punya baju ni labu. Cantik. Okay, sesuai lah untuk ladies nak pakai. Okay, so sesiapa yang nak beli baju FIFA ni, sekarang tengah hot, korang boleh usyar dekat shopping bag. Dia ada colour merah, ada colour turquoise, ada colour hijau, ada hitam tu t-shirt silap aku, tak tahu lah jersey ke apa. Nanti korang boleh usyar lah kat situ. Okay, harga dia sekarang bawah daripada kalau korang banyak voucher, mungkin bawah daripada 30 korang boleh dapat selai. Alright. Okay guys, itu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.